ni, jadi orang Bukit Ramun jangan cuba-cuba nak lalu sini lah. Kita angkat kaki tu pun kita rasa lah. Kita pakai dengan baja. Kedah pakai dia punya 4x4 ni saja. Tak nak lah banjir. Walaupun kita tahu kita pernah banjir bulan 3 hari ni, baru-baru ni bulan 12, bulan 1 kita suka tak banjir, rupanya dia nak sampai tak sanggup pula dalam bulan Ramadan ni. Pindah dek! Kau main apa lagi kat situ? Ada orang tu. Pindah PPS! Tunggu apa lagi? Oh, angkat barang. Kampung Seri Delima ni. Dia kata belum dapat kebenaran daripada pejabat daerah lagi untuk buka jadi PPS. Saya dah pergi tengok dah, memang dah almost 70% rumah tenggelam dah yang belah bawah tu. Nanti dapat susulkan ni. Sekejap, saya video call ni nak tengok Dio, kesian Dio orang-orang ni kat sini. Sekejap. Tu saya buka tu lah, tengok tu. Ni dengan dia punya chip dia kat sini. Video call tu cuba Dio cepat terima. Kan Dio. Ni. Dah 20 keluarga tu dah. Dah 20 keluarga ni kat dalam ni. Dia orang buat budak-budak ni banyak rumah dah. Jadi kalau dia bagi green light, kita dah boleh masuk dah. JKM dia cover semua ni. Boleh Alhamdulillah.